Korang perasan tak? Tahun ni, jenama Prima Violet betul-betul all out marketing dia. Lebih-lebih lagi sejak Cik Sadiq dan juga Bella Astila giat promote Prima Violet ni. Jenama ni semakin hari semakin popular. Betul tak? Daripada dulu mungkin ramai yang tak tahu. Tapi sekarang kalau cakap pasal baju raya, mesti Prima Violet antara yang jadi pilihan. Korang nak sedap promote produk dan servis korang? Roger je. Prima Violet ditubuhkan pada tahun 2016 dan sejak tu dia terus berkembang pesat dalam industri fashion tempatan. Mereka bukan sahaja memberi tumpuan kepada koleksi baju raya, tapi juga pada fashion moden yang sentiasa up to date dengan trend semasa. Salah satu cerita menarik, diorang pernah buat penggambaran di Gunung Kinabalu tau, dengan menampilkan Cik Sadiq dan juga Bella Astila mendaki Gunung Kinabalu dengan mengenakan baju Melayu Habib dan baju kurung Zahra. Prima Violet hasilkan macam-macam koleksi yang menarik perhatian. Ada baju Melayu slim fit, kurta moden, sampai ke baju kurung eksklusif dengan desain yang memang TikTok. Bila artis popular pakai, confirm laju je koleksi diorang sold out. Yang paling best, Prima Violet ni bijak buat promosi. Kalau masuk bulan puasa je, iklan Prima Violet mesti meriah gila dekat media sosial. Siap ada kempen Raya Paling Gempar yang buat ramai orang tak sabar nak beli jenama Prima Violet ni. Tahun 2025 ni, koleksi baju Melayu Prima Violet memang buat orang ramai tak senang duduk. Ada baju Melayu PV eksklusif dengan fabric premium dan warna-warna trendy macam moss green, dusty blue dan juga maroon yang confirm buat korang nampak segar. Pakai sekali, confirm rasa macam model iklan raya. Untuk perempuan pula, koleksi baju kurung Prima Violet kali ni tampil dengan potongan moden yang simple dan klasik. Warna pastel lembut, kain flowy dan rekaan minimalis confirm nampak macam wanita Melayu terakhir masa pagi raya nanti. OOTD raya, confirm lah on point. Kalau korang jenis yang suka OOTD, baju daripada Prima Violet ni memang pilihan yang paling tepat. So, tunggu apa lagi? Tekan beg kuning cepat-cepat, dapatkan baju raya daripada Prima Violet ni sekarang, sementara stok masih ada. Jangan lupa guys, like, follow, komen dan share untuk video menarik yang seterusnya.